Kipas daripada Tinker Plus ni ada fungsi cooling, boleh bend macam ni, boleh bend macam ni. Nak recharge dia pakai USB-C. Boleh adjust dekat dia punya dials ni sahaja. Sangat-sangat senang. Dan dia punya speed boleh cecah 199 speed. Untuk fungsi cooling, tekan lama-lama dia akan keluar C macam tu. Dia dah aktifkan fungsi cooling, dah jadi warna hijau tu kan. Korang boleh adjust speed berapa yang korang suka. Tapi kat sini memang dah sejuk, so korang tak payah pakai speed yang laju-laju. Kapasiti bateri 10,000 mAh tau. Dalam kotak dia korang akan dapat charging cable, korang akan dapat lanyard dan user manual. Dan yang paling best, korang akan dapat pouch bag yang macam ni. Okay, ni pouch bag original daripada Tinker Plus. Kalau korang tak suka color hitam ni, korang boleh pilih color purple ataupun color putih macam ni. Ni warna putih dia, look dia macam ni. Purple dia, look dia macam ni. Memang cantik dan solid gila dekat tangan. Harga dia sangat-sangat berbaloi dengan apa yang korang akan dapat. Korang boleh tekan dekat beg kuning.